Assalamualaikum, perempuan kat rumah kan. Baru 3. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi anak pun tegur, baru 3 Umi. Ibnu Salah memberikan makna tertib dengan tidak berlaku selang yang lama selepas memberi salam dalam keadaan lupa. Boleh ya? Cara membaca macam tu. Tidak berlaku selang yang lama selepas memberi salam dalam keadaan lupa untuk bangun menyambung rakaat berikutnya. Jadi maksudnya Assalamualaikum, perempuan kat rumah kan. Baru 3. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi anak pun tegur, baru 3 Umi. Maka Umi bangunlah, sambung rakaat berikutnya, rakaat keempat. Tak ada niat, tak ada takbiratul ihram. Itu makna tertib. Rukun ke-13. Antara makna tertib itu. Jadi kalau kita pun sama jugalah. Jadi imam tu rakaat 3, dia dah at-tahiyat, macam dah nak tahiyat akhir kan. Itu baru 3, dia bangun. Ataupun kita sama-sama tak perasan, yang perasannya orang belakang. Imam Assalamualaikum, yang imam pun berangan tengok Liverpool, yang makmum pun Manchester. Jadi out kan. Jadi ada seorang belakang tu yang sedar, baru 3 dah salam, dia jerit baru 3, baru imam imam pun bangun. Jadi semua orang ikut bangun balik, dengan syarat belum buka WhatsApp lah, belum buka telefon. Kalau dah berlaku itu tak boleh dah. Itu maksud selang yang lama tadi ya. Kalau dah zikir sampai Allahumma anta salam, belum lama lagi ya, boleh lagi bangun. Dan dia, jadi nanti kalau berlaku kat imam lah, kalau imam bangun, perempuan ikut lah, tuan-tuan ikut lah. Janganlah mufarakah, jangan komat pergi solat jemaah lain pula.